Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. So, hari tu punya video aku pergi MBG Penang kan. Hari ni aku nak buat video bukan video pasal apa ni nak pergi trip. Aku ada nak buat video pasal aku nak buat something dekat aku punya Vespa. Wow. Sebelum ni aku ada buat modifikasi lah kat motor aku. Vespa aku tukar carburetor daripada carburetor yang duduk tu aku tukar ke carburetor PWK. Tetapi carburetor PWK yang pakai ni carburetor SK Racing. Lepas tu dia punya saiz dia besar lah, 32mm. Aku rasa macam tak ngam lah, mungkin tak ngam lah. So kali ni aku nak cuba satu carburetor. Apa dia? Ni dia carburetor Red Leo daripada ESR Racing. Kali ni carburetor PWK ni aku ambil 28mm. Nak tengok aku punya motor ngam ke tak ngam. So kita try, nanti kita tengok lah. Jadi kita unboxing karburator Red Leo. Mari, let's go. Okay guys, kat dalam ni ada stiker ESR. Ada enter. Lepas tu ada pipe ni kan. Dan tengok ada hose, dia bagi hose. Hose ni. Lepas tu ini carburetor ni 8mm. Orang kata kalau nak tahu ori tak ori, dia punya pelampung warna merah. Jom kita buka. Okey, kita buka. Ya, warna merah guys. Ori ni. So nanti pilot dengan minjet ni aku tak usik, aku terus pasang dulu. Tengok ngam ke tak ngam kan. Tapi macam mana pun mesti kena setting. Tapi kita try. Standard dia yang ada ni boleh hidup tak motor. Mau kita pasang balik. Kita pasang kat motor kita. Let's go. What's up guys. Okay, tadi kita dah tengok apa tadi aku unboxing carburetor Red Leo tu. Lepas ni mari kita try pasang. Kita pasang karburatornya. Ora. Okey. Ini aku punya karburator lama. Apa dia? SK Racing. Yang ni 32mm. So, lepas ni kita try tukar pakai Red Leo 28mm. Ora, mari kita buka. Okey. Kita try pasang. Dia. Tukar minyak dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mula try dulu. Okey. Hui. Aduh. Minyak dia. Okey, kita tarik chop. Timing rendah. Hidup guys. Hidup guys. Lepas ni aku nak try. Kita torai bawa. Okay guys, tadi aku dah test bawa motor aku. Setakat ni cun-cun. Tapi aku tak setting lagi minjak pilot apa semualah. Sebabnya setakat ni tak ada ke mana. Pakai sini tadi test macam ni pun okey. Kesimpulan dia, kalau nak beli carburetor Red Leo ni memang mantap guys. Memang mantap. So mana-mana geng-geng Vespa nak pakai carburetor PWK ni boleh pakai carburetor Red Leo ni. Memang baik. Nampak berkilat bro. So mana-mana yang nak try pakai, korang kena beli ni intake ni, MRP ni. Aku tak beli yang ori. Yang ori mahal. Ni kopi punya. Dekat ada kat Facebook ada jual kot. Nama ni siapa aku dah lupa lah guys. Lepas tu korang cari ni fuel pump ni. Aku pakai Modenas Elegant 250. 250. Aku pakai yang tu je. Carburetor 28mm. So mana korang yang nak try pakai, boleh lah kan. Mantap. Alright. So aku rasa sampai ni je lah kot aku punya video. Korang mana yang nak try pakai tu, cubalah. Pakai carburetor ni memang shock bro. Memang shock. Senang setting lah sikit kan. Kalau mana ada pemain yang pandai setting tu lagi bagus. Aku buat sendiri je, main hantam je. Sambil tengok YouTube, aku buat lah kan, sambil-sambil. So kita jumpa lah video next video pula. Kita buat apa? Tunggu. Bye bye. Alright.